Kadang aku rasa patut ke aku quit daripada YouTube ni. Apa benda tu, ikan ke? Sekejap bagi korang. Bangau, oh bangau, kau buat apa tu bangau? So okey lah, daripada kau tak buat apa-apa kat rumah, kau ngangkang je, baik kau jogging. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang channel, Duga-duga-dung. So hari ni aku nak buat konten apa? Hari ni macam lain sikit. Hari ni aku nak buat konten vlog yang mana aku nak pergi brisk walk dekat Tasik di Kota Damansara Seksyen 6. Di sini kita boleh jalan lah, dekat sini sangat luas bagi aku. Memang kalau kau nak berjalan ke, nak brisk walk ke, jogging ke, memang kat sini sesuai lah. So sebelum aku nak jogging ataupun nak brisk walk, aku nak sarapan dulu. Aku nak makan apa? Aku nak makan ni dia. Ni dia roti gardenia. So kita akan makan roti gardenia bersama dengan air soya. So kita kan konten mukbang, so kena ada mukbang juga dalam konten ni. So tanpa nak memasak lagi, kita makan dulu sebelum kita pergi ke brisk walk. Okay. So now kita makan dulu roti gardenia ni. Apa jadi kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan roti dulu. Roti gardenia ni. Bismillah. Roti gardenia ni bagi aku memang sangat sedap. And kalau cakap jasa gardenia, ramai orang suka. So now kita akan minum ni pula air soya. Sebelum kita berjalankan brisk walk, kita kena ada tenaga dulu. Agak gelap lah muka aku sekarang ni. So kita dah habis makan, kita dah habis sarapan, kita akan mulalah brisk walk. So aku tunjuklah pemandangan dekat Tasik Kota Damansara ni Seksyen 6. Memang bagi aku sangat luas. Kadang-kadang ada orang mancing, ada kolam lah. So kita boleh tengok nanti. So stay tune untuk tengok aku brisk walk dekat area sini. Okay, so korang boleh tengok ni dia Tasik yang aku cakap tu, Tasik Kota Damansara Seksyen 6. Memang sangat panjang sampai ke belakang sana tu. Ada dua set kiri dan kanan, and dia tak menyambung. Kau boleh pergi ke kiri boleh, ke kanan boleh. Kalau bagi kau nak jogging dalam keadaan sejuk dan dalam keadaan hutan gitu, boleh ke sini. Sebab dia dekat rumah tapi dia agak sejuk sikit. Kalau sini agak panas sebab tak banyak pokok. So korang boleh try kat sini untuk jogging. Kat sini pun ada banyak bangau. So sekarang aku pergi dalam pukul 10. Orang gila mana tak nak jogging ataupun nak brisk walk pukul 10 pagi. So okey je. Sebab aku tengok ada je orang lain. Tapi kalau kau nak try, boleh je pergi sini. So dekat sini pun petang ada orang mancing lah. So jomlah kita mulakan brisk walk dekat belah kiri dulu. I don't know kiri kanan. So kita try lah nanti. Start. Kau nampak atas tu kan. Atas tu ada taman. Taman tu kadang memang ramai budak lah yang akan main pada waktu petang. So sekarang kita akan mulakan brisk walk kita. So jom. Tanpa nak masa lagi, je lah dengar aku borak-borak. Borak-borak gampang ke apa tak tahu. So kita jalan je. Kita sambil menikmati keindahan dunia. Bagi aku tak indah pun kat sini sebenarnya. Kalau kau tengok Tasik dia tu, itulah seram juga nak cakap. Cantik, tak cantik sebenarnya. Tapi okey lah. Mesti ada binatang, mesti ada ekosistem orang kata. Sebab ni kalau ada benda burung kat sini, maknanya ada ikan. Kalau kau nampak kat sini, sekejap aku tunjuk. Okay, kalau kau nampak kat situ kan, ada nampak burung tu, dekat tu tengah cari ikan. So macam aku cakap lah, kadang-kadang ada orang mancing kat sini. Petang tu mesti ada orang mancing. So now kita sambung brisk walk. Tadi dah tengok kan kolam tepi ni. Tak tahu ikan apa ada. Takkan ikan buntal pula kot. Kuasi ikan tawar lah, ikan puyuh ke whatever lah, ikan apa yang ada. So memang ramai lah orang mancing kat sini. So je lah kita brisk walk. Dekat sini memang agak panas. Kalau yang belah sana tu, yang aku cakap tadi, belah sana tu memang dia macam sejuk sikit sebab dia bawah pokok. Kalau ni bahang sikit lah, tapi okey lah. Kalau nak brisk walk kan mesti nak keluar peluh. So memang boleh lah. Kalau korang nak brisk walk kat sini, memang nak panjang sampai belakang sana. Memang jauh lagi. Tapi aku tak tahu lah berapa kilometer. But kalau kau nak berjalan pun okey je sebenarnya. Bunyi apa tu? Ingat bunyi kebuntal lah ni. So sekarang aku nak borak. Nak borak apa pasal YouTube. Ni bagi aku agak benda yang mengejutkan jugalah. Kepada YouTuber yang tak monetize lagi, mesti korang rasa shock juga dengan berita ni. Yang mana kalau korang belum monetize sebelum 31 bulan 1 2027,
bermula bulan 2 tu, kalau kau nak monetize, kau kena achieve 8,000 watch hour baru kau boleh dapat duit daripada YouTube. Agak susah lah juga, sebab kita nak capai 4,000 tu, bagi aku agak susah. Memang susah gila lah. Kau bayangkan aku dah berapa tahun buat YouTube. Lama jugalah aku start daripada tahun 2020 I think. Aku tak ingat, tapi dah 5 tahun pernah aku buat YouTube. Memang sampai sekarang tak monetize lagi. And itulah nak cakap, kalau aku nak capai 4,000 tu susah, ni nak 8,000. Gila lah. Oh, gila mana je boleh. Tapi itulah, kalau aku betul-betul minat mungkin boleh kot. Tapi kalau macam aku ni tak tahulah. Kadang aku rasa patut ke aku quit daripada YouTube ni, I don't know. Tapi bolehlah, try je. Dapat tak dapat sudah, tak nak berharap. Belajar dalam kehidupan ni jangan berharap tu je. Tapi kalau rasa konten aku best, korang like lah, support video aku, subscribe video aku, view video aku. Kalau boleh biarlah sampai monetize. Ada ikan lah, nampak tak tu? Tu ikan tu. Betul-betul kat ujung tu, ada batu tak nak baling. Nak mana ikan tu, ikan kan? Betul kan ikan? Ke mata aku kerong? Sekejap, try. Tu, lagi dah ikan tu. So, sekarang, dah dekat ujung ni. Tadi kan dari sana kan? Daripada depan, salah ke belakang lah aku jalan. Nanti kita pergi sebelah sana pula. Ada side, sebelah sana. Ini aku rasa tertohor sikit, ke dalam sikit ni. Sikit lah, tak dalam sangat pun. So, dekat situ ada orang mancing. Tengok. Mungkinlah dalam sikit. So, tak berapa kilo dah aku jalan. Tak berapa kilo pun. Tapi dah berkicap dah. So, okey lah. At least kau perlu pada hari yang kita cuti ni. Apa benda tu? Ikan ke? Sekejap, bagi korang. Tengok. Tengok kalau korang nampak tu, banyak anak ikan. Anak ikan. Tu. Daripada atas ni nampak macam mana lagi pula dia. Tak tahu menari bogel ke apa kat sini. Tengok tu. Macam orang kata mengelupur dapat air. Kau nampak lah anak ikan kat sini. Ikan apa tak tahu. Yang lepas tu saya lagi bukan ikan bintal. So jom. Now kita hiking. Hiking tangga. Gila tangga. Sini lah. Hope tak kena kerja anjing lah. Ni kita betul-betul tepi-tepi rumah orang kaya. Rumah orang. Tapi itulah macam biasa. Sini berhutan, sampah je biasa ada. So let's go. Hope tak kena kerja anjing. Ya. Oh, ni jalan mati ke? So like ni adalah jalan belakang rumah orang kaya. Rumah siapa tak tahu. Tapi okey lah kalau nak beli swap sini, best lah. Cuma satu je, harap tak ada anjing. Kalau ada anjing, mampus aku. Semput dah. Ni dekat lorong mana tak tahu. So kat sini nice lah untuk korang jogging, jalan-jalan. Bunyi air, sangat tenang. So let's go. Kita teruskan perjalanan. Buat apa? Jalan-jalan. Besarnya rumah ni. Rumah apa ni? Si orang kaya. Ada karet dalam rumah dia. Nak. Ada besi. Dia kata jangan pegang. Ada literik. Ni kalau kau pegang mampus. Dia tulis jangan panjat ada karet. Tu lah dia. Tu, jangan. So kalau kau panjat, arwah lah kau kat sini. Kan tadi aku pergi beri suap start pukul 10 gitulah kan. Sekarang matahari dah kat atas kepala dah. Kata mungkin sekarang boleh dapat lagi vitamin C. Kalau lewat sikit mungkin dapat vitamin D. Kalau lagi lewat pukul 12 ke atas, kau akan dapat vitamin G. Vitamin apa? Vitamin gelap. Sejumlah kita akan pergi ke tempat lain pula. Kita akan pergi ke seberang sana. Kita akan pusing balik. So sekarang kita akan pergi ke sebelah sana pula. Kita akan berjogging di bawah pokok-pokok apa? Pokok rambai. Bangau, oh bangau. Kau buat apa tu bangau? Jom kita kacau bangau. Hai bangau. Hai. Lagi dah. Okey. Sekarang aku dah berada di kawasan sebelah kanan agaknya. Aku dah tak tahu kanan kiri lantak kau dah. Sebelah sana panas. Panas gila kan ni. Sejuk gila sebab di bawah-bawah pokok. Pokok apa? Pokok rambai. So nampak semua rumah-rumah orang kaya ni. So let's go. Kita jalan. Kita akan habiskan perjalanan dekat sini pula. So aku rasa kalau korang berisok dekat sini, tak kisahlah pukul 1 ke, pukul 2 ke, pukul 3 ke. Sini tetap tenang, sejuk je rasa.
So very enjoy. Tengok view pun cantik. Ni kalau ada kemah ni boleh je glamping kat sini. Agaknya lah. Ni kalau buat buah ni, buah manggis ke, buah rambutan mesti laku sini. So best lah kalau nak jogging kat sini. Tenang, happy. Tengok berkicap dah aku. Berapa peluh dah. Walaupun tak rasa jauh sangat jogging, taklah jogging brisk walk. Walaupun tak jauh sangat, tapi still okey lah. Kau dapat keluar peluh. Enjoy pemandangan, tengok bangau. So okey lah, daripada kau tak buat apa-apa kat rumah, kau ngangkang je, baik kau jogging. Aku nak buat konten akan datang, pergi ke Masjid Jamek. Sebab setiap hari Ahad, ramai-ramai akan jogging dekat situ. So tengoklah kalau aku rajin nanti aku buat konten dekat Masjid Jamek untuk brisk walk pagi. Sebab dekat Masjid Jamek tu dia akan tutup lah. Daripada Masjid Jamek Dataran Merdeka, dia akan tutup tempat tu daripada 9 pagi, daripada 7 pagi sampai ke 9 pagi. Dia akan tutup untuk bagi laluan orang nak jogging. So bila aku pada semput, taklah semput pun. Dia tercungap-cungap. Yelah, jogging taklah beri suap, tapi banyak cakap je lebih. So aku rasa setakat ni je lah konten aku kot. Sebab aku rasa tak berniat untuk sambung lagi, bukan penat. Tapi aku rasa takut video aku jadi panjang. So aku dah makan dah tadi. Dah makan roti gardenia dengan air soya. Itu untuk sarapan pagi. So okey lah. Ada konten makan yang konten brisk walk dah satu video. So okey, aku rasa setakat je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biar ada YouTube aku ni sampai mana, sampai menuju bulan. Kalau sedang